Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Masri Muhammad Channel dalam siri Malaysiaku episod yang ke-58 kali ini. Semoga negara kita Malaysia sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang baru pertama kali masuk ke channel saya ini, mohon di-subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan membantu saya untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Bagi subscriber saya, terima kasih banyak kerana menyokong channel ini daripada dulu hingga sekarang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, jualan kereta terbanyak di kalangan negara-negara ASEAN biasanya didominasi oleh negara jiran kita, Indonesia. Tidak mengherankan kerana penduduknya ramai melebihi 280 juta jiwa. Namun baru-baru ini ada maklumat terbaru yang menunjukkan bahawa negara kita Malaysia telah memintas Indonesia dari segi jumlah jualan kereta dalam tahun 2025, seterusnya menjadi negara paling banyak jualan keretanya di kalangan negara-negara ASEAN. Saya tunjukkan di sini data yang berkenaan yang dikeluarkan oleh Southeast Asia Statistic, di mana Malaysia menjual 820,752 unit kereta berbanding dengan Indonesia yang menjual 803,687 unit kereta. Sementara Thailand dan Vietnam masing-masing di ranking ketiga dan keempat dengan jualan sekitar 604,000 unit kereta di dalam tahun yang sama. Saya berpendapat bahawa pencapaian Malaysia ini merupakan satu kejutan yang besar. Bagaimana sebuah negara kecil dengan penduduk sekitar 35 juta orang sahaja telah berjaya mengatasi Indonesia dengan hampir 280 juta penduduk dari segi jumlah jualan kereta dalam tahun 2025. Jadi di dalam video kali ini, mari kita sama-sama kupas isu ini dan kita lihat apakah faktor-faktor utama yang mendorong kepada pencapaian luar biasa Malaysia ini. Semestinya ia terkait dengan asas dan pencapaian ekonomi Malaysia yang mantap. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, faktor yang pertama ialah pendapatan per kapita yang tinggi. Jadi dengan pendapatan yang tinggi, maka keupayaan untuk memiliki kenderaan juga tinggi. Saya paparkan di sini GDP per kapita negara-negara ASEAN dalam tahun 2025 yang dikeluarkan oleh IMF. Pendapatan per kapita Malaysia sebanyak $14,423 adalah ketiga tertinggi di ASEAN selepas Singapura dan Brunei Darussalam. Sementara Indonesia berada di tangga ke-5 ASEAN dengan nilai GDP per kapitanya sekitar $5,027. Jelas daripada data ini menunjukkan bahawa sebahagian besar isi rumah di Malaysia berada di dalam kategori upper middle income dan mampu memiliki kenderaan. Perkara ini dapat kita perjelaskan lagi melalui data ini, di mana kadar pemilikan kenderaan di Malaysia sebanyak 490 unit untuk 1,000 penduduk, sementara di Indonesia hanya 99 kenderaan untuk 1,000 penduduk. Maka itu walaupun Indonesia mempunyai populasi hampir 8 kali ganda lebih besar daripada Malaysia, namun kadar pemilikan kenderaannya agak rendah di sana. Kalau kita lihat suasana kita di Malaysia sekarang ini, memiliki kereta bukan lagi satu barangan mewah, tetapi satu keperluan asas untuk mobiliti keluarga. Malah ramai isi rumah di negara kita mampu memiliki lebih daripada satu kereta. Sementara itu, belanja untuk memiliki kereta di Malaysia seperti ansuran bulanan, penyelenggaraan dan juga insurans masih lagi terjangkau bagi kebanyakan penduduk negara kita.
Faktor yang kedua pula ialah kuasa beli yang tinggi. Pendapatan yang tinggi sahaja tidak mencukupi. Yang lebih penting ialah apa yang boleh dibeli dengan pendapatan itu, dan ini dipanggil kuasa beli ataupun purchasing power. Saya tunjukkan di sini data kuasa beli di kalangan negara-negara ASEAN pada tahun 2025. Malaysia berada antara 3 tertinggi ASEAN dari segi kuasa beli selepas Singapura dan Brunei. Ranking GDP PPP sebanyak $43,095 ini meletakkan Malaysia di kedudukan ke-16 Asia dan ke-55 di peringkat dunia, di mana secara purata rakyat Malaysia tergolong dalam kategori mempunyai kuasa beli yang tinggi dan mampu membeli barangan keperluan mereka menggunakan pendapatan yang mereka terima. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak di mana keadaan kita di Malaysia sekarang ini tidak terlalu tertekan untuk memilih antara keperluan asas ataupun membeli kereta, kerana pendapatan kita kebanyakannya mencukupi dan mampu memiliki kereta. Ini terbukti daripada data daripada Google ini menunjukkan di Malaysia seramai 24 orang daripada 1,000 rakyatnya mampu membeli kereta berbanding dengan negara-negara lain. Kemudian itu, apabila kadar kemiskinan di dalam sebuah negara itu tinggi, ianya bermakna rakyat di dalam kategori ini memang tidak mampu membeli kereta. Saya tunjukkan di sini kadar kemiskinan di Malaysia seperti dilaporkan oleh Bank Dunia pada tahun 2025 adalah pada tahap yang rendah, iaitu sekitar 1.3% berbanding dengan negara-negara lain di rantau Asia Tenggara ini. Jadi dengan kadar kemiskinan yang rendah ini menunjukkan ramai di antara rakyat kita yang mampu memiliki kereta. Faktor yang ketiga pula ialah sokongan yang kukuh daripada kereta nasional kita. Inilah faktor yang paling unik kepada negara kita Malaysia. Kereta nasional kita Perodua dan Proton menguasai sekitar 63% pasaran otomotif kita. Maknanya setiap 10 buah kenderaan di jalan raya kita ada 6 kereta buatan Perodua atau Proton. Data yang saya paparkan di sini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan dalam tahun 2025 menunjukkan model Proton dan juga Perodua merupakan antara model kereta yang paling laris di Malaysia, menguasai 63.5% pasaran. Kereta-kereta nasional kita ini memang direka khas untuk rakyat Malaysia, mampu milik dengan kualiti yang tinggi, dengan harga yang mampu dimiliki, kos penyelenggaraan yang rendah, dan juga terdapat banyak rangkaian servis di seluruh negara. Jadi keluarga yang berpendapatan sederhana pun mampu memiliki kenderaan model nasional ini. Saya rasa tanpa jenama nasional ini yang kuat melalui Perodua dan Proton, saya yakin angka jualan yang tinggi di peringkat ASEAN dalam tahun 2025 yang lalu hampir mustahil untuk kita capai. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sebagai rumusannya, pencapaian jualan kereta paling tinggi di ASEAN ini telah membuktikan satu perkara penting, iaitu saiz negara yang besar dan bilangan penduduk yang ramai tidak menentukan kekuatan pasaran kereta. Malaysia telah membuktikan bahawa kejayaan industri kereta bukan soal populasi, tetapi soal perancangan, kemampuan rakyat dan kepercayaan terhadap produk negara sendiri.
Malaysia berjaya kerana rakyat mampu membeli. Pasaran kereta kita mesra pengguna, industri otomotif tempatan kuat dan mantap, serta adanya dasar otomotif negara yang menyokong perkembangan industri dalam tempoh jangka panjang. Jika dasar kereta mampu milik ini kekal sebagai tulang belakang industri dan kita beralih kepada kenderaan elektrik EV secara berperingkat tetapi bersasar, saya yakin sekiranya ekonomi negara berkembang seperti sekarang ini, maka masa depan industri otomotif Malaysia adalah cerah. Inilah kisah bagaimana sebuah negara kecil mencipta satu pencapaian yang besar. Malaysia boleh. Terima kasih kerana sudi menonton video saya hingga ke akhir. Sekiranya sahabat dan kawan-kawan suka dengan video ini, sila subscribe channel saya dan juga share video ini supaya dapat ianya ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan dan sahabat kita di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria daripada saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.